Menarik soalan ini. Kalau kita beli emas fizikal dan simpan, dan bila kita nak jual, kedai emas akan tolak 20% dari harga pasaran untuk beli. Maksudnya, kita beli pada harga pasaran, tapi bila nak jual, pekedai ambil below market price. Soalan saya, masa bilanya pelaburan emas ini menguntungkan? Adakah perlu disimpan melebihi 10 tahun? Atau adakah pemahaman dan cara kiraan saya yang salah? Baik, ramai di antara kita menganggap semua emas adalah sama. Hakikatnya, struktur untung emas sangat bergantung kepada jenis emas yang dibeli. Potongan 20% itu biasanya berlaku pada barang kemas. Bila beli barang kemas, kita bayar upah, reka bentuk dan kos pembuatan. Bila jual semula, kedai hanya nilai ketulenan dan berat emas, bukan upah. Sebab itu, nampak seperti rugi besar dari awal. Emas fizikal untuk simpanan seperti gold bar dan dinar mempunyai fungsi yang berbeza. Ia masih ada kos upah, tetapi kosnya sangat murah. Contohnya, kos upah gold bar 5 gram ini hanya RM15. Spread atau selisih harga beli dan jual adalah 6 hingga 9%, bukan 20%. Di sinilah ramai yang silap kira. Mereka bandingkan barang kemas dengan emas simpanan, lalu buat kesimpulan bahawa emas tidak menguntungkan. Jadi bila sebenarnya emas mula untung? Emas bukan instrumen dagangan harian, ia aset lindung nilai. Dalam jangka pendek, harga boleh turun naik. Tetapi dalam jangka sederhana hingga panjang, emas bergerak mengikut inflasi dan susut nilai mata wang. Secara praktikal, penyimpan emas public gold biasanya mula nampak keuntungan yang baik selepas 2 tahun. Bukan semata-mata tunggu 10 tahun, tetapi disiplin kumpul gram secara berperingkat. Jadi isu sebenar bukan emas rugi, isunya ialah jenis emas yang dipilih, cara kiraan yang digunakan dan tempoh pegangan yang betul. Dengan ilmu yang tepat, emas bukan beban tetapi menjadi aset. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.